Berita melaporkan Ketua Pengarah Pilihan Raya PAS, Datuk Seri Sanusi Nor menegaskan bahawa parti PAS bersedia menerajui Perikatan Nasional dalam menghadapi Pilihan Raya Umum ke-16. Dalam kenyataan yang sama, Datuk Seri Sanusi mengatakan PAS memiliki barisan kepimpinan berpengalaman dan berkeupayaan menguruskan negara. Saudara dan sedari, ini bukanlah kali pertama PAS mendesak untuk mempengerusikan Perikatan Nasional, di mana sebelum ini Naib Presiden PAS, Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar juga menyatakan perkara yang sama, di mana PAS sudah bersedia mengambil alih kepimpinan Perikatan Nasional. Begitu juga Setiausaha Agung PAS, Datuk Seri Taqiyuddin Hassan, yang meluahkan perkara yang sama selepas Muktamar PAS pada tahun 2025. Saudara dan sedari, ini membuktikan Tan Sri Muhyiddin Yassin bukan sahaja hilang sokongan di antara ahli Parti Bersatu, malah beliau juga sebenarnya telah hilang sokongan di peringkat Perikatan Nasional. Rakyat perlu tahu kenapa beliau masih mahu mempertahankan kedudukan sebagai pengerusi Perikatan Nasional. Ini kerana kuasa untuk menentukan kerusi parlimen dan mengeluarkan watikah untuk bertanding adalah di bawah bidang kuasa pengerusi Perikatan Nasional. Untuk menjamin kedudukan penyokong beliau dan Azmin Ali, maka jawatan ini perlu dipertahankan walaupun sudah hilang sokongan. Rakyat mahukan wajah baru untuk menerajui negara, bukan recycle orang yang lama. Apakah respon rakyat Malaysia? Adakah anda bersetuju?